So, yang ini kakak-kakak Kristi kena beli So, yang ini apa tahu? Ini adalah rak untuk pokok bunga. Tapi sungguh saya cakap yang ni betul-betul cantik. Yang ini saya pilih warna hitam. Dia ada 2 version. Dia ada 3 version. Tak silap saya. Dia ada yang warna putih. Lepas tu dia ada yang warna chrome. Dan yang saya pilih ni adalah warna hitam. Tapi dia bukan solid hitam lah. Dia macam ada apa cakap? Warna dia macam hitam ke kelabu-kelabu sikit lah, senang cakap macam tu. So, bila beli, apa yang korang akan dapat? Korang akan dapat rak macam ni. Nanti dia akan buat pemasangan macam ni lah. Buka sana sekejap tu. Okay, dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Terbalik tu. Dia akan jadi macam ni. Ya, dia akan jadi macam ni. Dia akan bertingkat-tingkat macam ni lah. Okey, tak apa. Tengok video pemasangan, macam mana cara pemasangan, mudah saja. So, tonton video ni sampai habis. Tapi kalau rasa macam, cantik lah roll, nak lah, terus grab pergi dekat dalam beg kuning saya. Okey, yang ni kasih saya Cam buat pemasangan terlebih dahulu. Lebih nanti boleh tutup. Alhamdulillah, siap juga kita punya rak bunga kita ni. Macam ni lah dia punya hasil dia, macam ni lah dia punya rupa dia. So yang ini, kalau nak pergi tengok dekat beg kuning saya So ni saya angkat ni, terasa juga dia punya berat dia. Memang solid lah dia punya rack dia ni. Memang saya puas hati. So saya nak buat apa ni? Saya nak pasang ataupun saya nak susun saya punya pokok-pokok bromolet saya dekat sini. Jom tengok sini. Jangan jealous kakak-kakak So yang ini pokok bromolet saya nak letakkan kat sini. Sebab sekarang ni kita main susun macam ni je. So sekarang ni saya nak letakkan di atas rak ni. Ni pokok ni, nampak? Ni pokok viral tau. Pokok mahal ni. So saya ni pun perminat juga pokok-pokok jenis yang spesies yang macam ni. Nampak? Oh lama. Cantik lah. Cantik. So dia kena silam macam ni sikit. Yang sini 3, atas 4, daun 3. Nampak tak? Ya Allah. Cantiknya.